Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat serta umat Islam yang memperjuangkan Islam sehingga ke hari kiamat. InsyaAllah, bersyukur kita pada hari ini dengan limpah kurnianya dapat bersama-sama kita berkumpul di dalam forum ilmu yang kita akan membincangkan mengenai tajuk perkembangan sastra bahasa Arab di dalam Malaysia. Jadinya kami akan mendatangkan seorang tokoh yang kami bincangkan bersama, mengupas perbincangan mengenai perkembangan sastra bahasa Arab di dalam Malaysia, iaitu tokohnya Ustaz Saiful Amar bin Ismail. Jadinya tujuan mengapa kami mendatangkan tajuk perkembangan sastra bahasa Arab di dalam Malaysia kerana bahasa Arab merupakan bahasa syurga bagi masyarakat yang beragama Islam. Jadinya sedikit sebanyak mengenai bahasa Arab dan ilmu sastra perlulah diketahui oleh masyarakat yang berbangsa Melayu ataupun berbangsa lain tetapi beragama Islam. Jadinya sebelum saya mengupas lebih mendalam berkaitan tajuk ini, saya akan memperkenalkan dan saya datangkan beberapa panel yang kacak, bergaya, handsome serta berilmu tentang perbincangan kita pada hari ini. Jadi, panel yang pertama saya memperkenalkan iaitu saudara Muhammad Amin bin Sabruddin yang mana merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda pengajian Islam di semester 6. Seterusnya panel yang kedua berasal daripada Johor, merupakan seorang pelajar juga mengambil ijazah sarjana muda pengajian Islam yang bernama Muhammad Khairul Ashraf bin Muhammad Kamal. Panel yang ketiga, panel yang terakhir juga daripada pelajar pengajian Islam, degree pengajian Islam yang bernama Muhammad Razif Adi bin Ramli. Okey. Jadinya sebelum kita pergi lebih jauh dengan topik ini, saya nak bertanyakan sedikitlah kepada panel pertama kita iaitu saudara Amin mengenai tokoh yang kita bawakan tadi iaitu Ustaz Saiful Amar, mengenai latar belakang sedikitlah mengenai tokoh tersebut. Boleh saya panel pertama kita berikan jawapan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak moderator atas soalan yang diajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Amin bin Sabruddin, nombor matrik I22106245. Jadi persoalan yang diberikan sebentar tadi oleh moderator iaitu apakah latar belakang tokoh yang kita kaji ini. Jadi saya memberikanlah sedikit biodata berkenaan dengan tokoh ini. Jadi nama penuh beliau ini iaitu Muhammad Saiful Amar bin Ismail, iaitu beliau ini berasal daripada Perlis. Okey. Beliau ini memulakan pengajiannya di sebuah sekolah di Perlis, iaitu di sebuah madrasah Islamiah di Perlis daripada form 1 sampai form 6. Okey, lepas itu selepas beliau habis tingkatan 6, beliau menyambung pengajian di dalam bidang diploma, dalam bidang diploma Syariah Islamiah selama 3 tahun. Jadi selepas beliau habis diploma, beliau telah grad dan beliau antara beberapa pelajar lah yang terpilih untuk menyambung pengajiannya di Mesir. Alhamdulillah. Jadinya selepas di Mesir, beliau telah menyambung pengajian dalam kalau di Malaysia disebut degree lah, tapi kalau di sana sarjana, lebih kurang je. Okay. Dari segi sarjana muda Syariah Islamiah juga. Tetapi atas dasar beberapa faktor, jadi beliau telah berubah fikiran dan beliau telah menukar bidang beliau daripada Syariah Islamiah kepada bidang bahasa Arab. Dan di situ jugalah beliau mengatakan bahawa beliau telah menjumpai jiwa beliau iaitu dalam bidang bahasa Arab. Jadinya bila beliau telah menyambung dalam bidang bahasa Arab, beliau menyambung pengajian dalam bidang bahasa Arab selama 3 tahun juga. And then dalam masa yang sama juga beliau dalam masa yang sama juga ini kita patah balik pada diploma tadi. Sebenarnya apa yang memujakan kami sebenarnya, saya terutamanya, beliau dalam masa yang sama mengambil diploma tu, beliau dalam masa sama boleh ambil SPM, boleh ambil staff. Hadirin bayangkan macam mana beliau boleh mengambil tiga perkara dalam satu masa. Masya Allah, hebat orangnya. Jadi lepas tu pula keputusan stam yang beliau peroleh iaitu keputusan Jadidan.
Masya Allah, saya yang Islam pun tak sampai Cik Jidan. Okey. Jadi kita berbalik kepada bila masa dekat Mesir tu. Jadi beliau telah dalam bidang bahasa Arab, beliau telah mengambil selama 3 tahun. Jadi semasa dalam 3 tahun juga beliau telah belajarlah tentang puisi-puisi, sastra, puisi dan bahasa Arab terutamanya kan. Dalam bidang bahasa Arab mesti banyak belajar tentang bahasa Arab kan, tetapi lagi tentang sastra. Jadinya selepas beliau banyaklah beliau menyusuri sastra Arab ni macam mana kan, ustaz ni beliau ni faham apa itu sastra bahasa Arab. Jadinya apabila beliau telah memahami, jadi beliau telah menjumpai jiwa beliau itu. Dalam masa yang sama juga beliau pun dalam masa yang sama masa beliau belajar, beliau pun berkahwin juga. Maknanya beliau berkahwin semasa belajar. Macam mana beliau hadap, tanyalah dia sendiri. Okey, jadi bila dah balik ke Malaysia, beliau telah memulakan pekerjaan beliau mengajar di sebuah sekolah tahfiz yang telah ditawarkan oleh rakannya, iaitu mengajar dalam bidang Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi kenalah dengan apa yang beliau pelajari semasa beliau di peringkat pengajian. Jadinya selepas beliau dalam beberapa bulan selepas itu, beliau telah mendapat tawaran sebagai guru kaunselor pengajian Islam di sebuah kolej swasta, kolej Islam swasta. Jadinya selepas beliau beberapa bulan juga beliau menjadi guru kaunselor pengajian Islam di sana, dalam masa sama juga beliau telah menghantar permohonan jawatan di Universiti Sultan Azlan Shah. Jadinya Universiti Sultan Azlan Shah telah memanggil beliau untuk sesi temuduga, dan alhamdulillah beliau telah diserap untuk masuk bekerja di Universiti Sultan Azlan Shah. Jadi bermulalah di situ karier beliau sebagai pensyarah di Universiti Sultan Azlan Shah. Dalam masa yang sama juga pada beliau ini masuk ke Universiti Sultan Azlan Shah ni pada tahun 2013. And then pada 2013 juga beliau telah menyambung pengajian beliau dalam bidang master, bidang master bahasa Arab di Kolej Insaniah. Jadi beliau menyambung daripada 2013 sampai 2016, and then beliau 2016 and then pada tahun 2019 juga beliau telah menyambung dalam peringkat PhD. And then sampailah sekarang. Jadinya kita dapat lihatlah beliau ni telah orang kata kalau dah ambil bidang bahasa Arab, dah belajar bahasa Arab, dah sampai ke peringkat PhD tu dah memang kira pakar lah. Orang kata kalau dah sampai PhD tu, habis PhD dah boleh digelarkan sebagai doktor lah. Jadi memang tak asing lagi. Kami memang tertarik lah dengan beliau ni sebabkan dari segi pemahaman sastra bahasa Arab beliau sangatlah tajam dan sangatlah baik. Okey, itu sedikit lah pengenalan tokoh. Oh, faham. Maksudnya tokoh yang kita datangkan ni, bincangkan pada hari ini ni, tokohnya sangat mahir lah dalam bidang sastra dan bahasa Arab. Ya, betul. Oh, alhamdulillah, maksudnya kita dapatlah memperkenalkan seorang tokoh yang pakar dan mahir berbagai sastra. Terima kasih saudara Amin, iaitu panel pertama. Sebelum tu, saya ada lagi sikit soalan nak tanya kat panel pertama ni. Ya, ya. Boleh? Boleh. So soalannya, apakah kejayaan beliau dalam bidang pengucapan awam dan komunikasi serta latar belakang atau bentuk pengucapan awam yang digunakan dalam perbincangan bersama tokoh tersebut, daripada kategori yang mana? So bentuk pengucapan awam tu dari bentuk yang mana, di kategori yang mana digunakan oleh tokoh tersebut, iaitu Ustaz siapa tadi? Ustaz Saiful Aman. Ustaz Saiful Aman tadi. Boleh? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pihak moderator atas persoalan yang diberikan, iaitu persoalan bagaimanakah bentuk pengucapan awam yang ditunjukkan oleh tokoh yang dipilih. Sebelum itu moderator juga bertanya tentang pencapaian beliau, dalam kehidupan beliau, dalam kehidupan beliau, apa yang beliau telah capai. Jadi sebut sedikitlah apa yang beliau telah capai, iaitu pada peringkat sekolah beliau telah mencapai telah mendapat anugerah cemerlang semasa beliau tingkatan 4, dan beliau juga telah menjadi top 3 student semasa beliau tingkatan 5. Dan selain itu juga beliau telah cemerlang dalam peperiksaan STAM. Beliau telah memperoleh Jet Jidan, dan
beliau telah terpilih menyambung pengajian ijazah sarjana muda di Mesir, dan beliau juga telah memperoleh keputusan Jaid Setaksel. Jadi beliau telah di-offer beasiswa lah di sana. Jadinya bila beliau telah menamatkan pengajian di Mesir, beliau juga telah dapat melanjutkan belajar ke peringkat master. Dan dalam masa yang sama juga beliau telah menghabiskan dalam bidang master, beliau sambung lagi ke peringkat PhD. Jadinya dari segi pencapaian itu sangatlah tinggi lah. Sampai ke peringkat PhD tu dah kira tinggi dah tu. Okay. Dari segi bentuk pengucapan yang beliau tunjukkan, iaitu beliau telah menggunakan jenis ucapan dari ucapan spontan ataupun yang diistilahkan impromptu. Apakah yang masuk impromptu ni? Iaitu impromptu ni yang ucapan spontan yang kami lihat oleh beliau, oleh tokoh ni. Beliau apabila diajukan soalan ketika kami menerima ramah beliau dapat menjawab soalan tu dengan baik. Walaupun soalan yang diberikan kepada beliau masa beliau untuk memulakan persediaan tu sangatlah, orang kata tak apa nak lama, maknanya masa tu amat singkat, tapi berdasarkan jawapan yang beliau berikan sangatlah padat dan sangat menepati apa yang kami mahukan. Jadinya ucapan spontan yang beliau tunjukkan ni sangatlah baik. Lepas tu pula dalam masa yang sama, antara contoh yang kami dapat lihat dari segi beliau ni, iaitu beliau selalu menggunakan puisi-puisi. Maknanya antara puisi yang beliau berikan adalah beberapa puisinya, puisi-puisi dalam bahasa Arab. Apabila puisi dalam bahasa Arab ini, yang mana kita tahu puisinya bahasa-bahasa sangat tinggi berbanding dengan bahasa Melayu, bahasa Arab lagi lah tinggi bahasanya. Jadi apabila beliau banyak menggunakan istilah puisi dalam bahasa Arab ni, kita dapat lihat bahawa Ustaz Saiful Amar ni merupakan seorang yang memang seorang betul-betul sastra. Dalam kehidupan beliau pun beliau telah menggunakan sastra, beliau telah mengaplikasikan sastra dalam kehidupan beliau. Jadi jadi itulah bentuk pengucapan awam yang telah tokoh kita berikan. Oh, Masya Allah, nampak hebat lah. Ustaz Saiful Amar ni kan, tokoh kita ni kan, nampak hebat. Okey, nampaknya tokoh yang kita pilih pada hari ini sangatlah bersesuaian lah dengan tajuk kita pada hari ini, yang mana tajuk kita tentang perkembangan sastra dalam Malaysia lah kan. Okey, disebabkan juga beliau juga dia mengaplikasikan konsep pengucapan awam dan kaedah komunikasi dalam era pekerjaan beliau lah. Macam mana yang saudara Amin sampaikan tadi lah, yang saya dapat lihat. So terima kasih panel pertama, iaitu saudara Amin, kerana menjawab persoalan-persoalan saya yang telah berikan. Apa yang saya dapat simpulkan kat sini, kaedah pengucapan awam yang secara spontan seperti mana yang saudara Amin katakan tadi, iaitu impromptu, betul? Iaitu saudara tokoh kita, iaitu Ustaz Saiful Amar, gunakan semasa dia berbincang dan memberikan kata-kata kepada kalian. Saya dapat dia ni menjadi pendengar yang dia banyak mendatangkan contoh-contoh, betul? Banyak mendatangkan contoh-contoh yang mendalam lah, supaya kita lebih memahami tentang sesuatu perkara. Betul, ada contoh-contoh yang diberikan tadi. Saudara Amin ada berikan contoh tak tadi? Macam mana Ustaz Saiful pun datangkan contoh? InsyaAllah ada. Ada nanti ada beberapa panel yang akan berikan contoh. Oh, okey, baik. Jadi kat situ saya dapatlah melihat yang secara spontannya Ustaz Saiful tanpa mempunyai teks ataupun rangka untuk memberikan beberapa jawapan yang kalian berikan tentang persoalan. Kat situ kita dapat melihat dia ni seorang yang impromptu yang menjawab secara spontan lah. Okay. So terima kasih saudara Amin. Sebelum kita lebih ke topik yang lebih hangat, saya dapat lihat tak sabar nampaknya panel kedua kita nak memberikan sepatah dua kata ataupun berkongsi ilmu kepada para hadirin yang kita kasih pada hari ini lah. Jadinya boleh saya bertanya kepada panel kedua? Boleh? InsyaAllah. Okey, soalan saya lah, bolehkah saya dapatkan sedikit maklumat tentang tarikh, lokasi, masa serta tentang latar belakang perbincangan bersama tokoh yang kalian bawakan kepada kita pada hari ini? Boleh? Boleh, insyaAllah. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Khalil Ashraf Muhammad Kamal, Aidul 2006 23
Wasallam. Terima kasih kepada moderator yang lebih arif dan bijaksana. Berbalik kepada soalan yang diberikan, iaitu di manakah di mana dan masa serta latar belakang melalui apa yang dibincangkan. Untuk temubual yang saya temubual kepada tokoh ialah pada hari Rabu, itu 14 Mei 2025 pada pukul 11.30 pagi melalui atas talian aplikasi Google Meet. Hal ini kerana kami menggunakan Google Meet disebabkan kegangan masa yang tidak dapat dielakkan oleh tokoh. Dan topik yang dibincangkan ialah mengenai penguasaan sastra yang digunakan oleh beliau sendiri, iaitu Ustaz Saiful Amar bin Ismail, yang mana beliau ini seorang yang mahir dalam penguasaan sastra bahasa Arab. Setakat itu bagi saya untuk menjawab persoalan itu sudah saya jawablah. Dah jawab? Semua cukup? Apa yang saya soalkan? Betul. Okay, Alhamdulillah. Baik hadirin sekalian, seperti mana yang kita tahu, kaedah komunikasi ni dia terbahagilah kepada dua, iaitu komunikasi secara bertulis dan secara tidak bertulis. Betul? Betul. Ke salah? Betul. Salah. Komunikasi secara lisan dan bukan lisan. Lisan dan Saya saja je memainkan kalian semua. Jadi kat situ boleh tak saudara Ashraf datangkan penerangan tentang komunikasi lisan dan bukan lisan bunyi yang digunakan oleh tokoh kita semasa beliau memberikan ucapan. Okay, insyaAllah. Untuk persoalan yang kedua, iaitu datangkan mengenai komunikasi lisan dan bukan lisan. Okey, untuk komunikasi ini merupakan suatu proses penting dalam kehidupan manusia melalui penyampaian maklumat, idea serta perasaan, iaitu berlaku dalam macam mana tadi yang moderator beritahu, iaitu dari sudut lisan dan bukan lisan. Dari sudut lisan, komunikasi ini merujuk kepada pertukaran maklumat serta percakapan yang dalam dua hala. Contohnya seperti pencapaian secara direct, penyampaian secara terus, iaitu denotatif dan konotatif. Denotatif ni ialah secara tersurat, iaitu macam mana yang ditunjukkan oleh tokoh, iaitu melalui penyampaian puisi yang beliau sampaikan melalui karya yang beliau sentiasa mengambil contoh, iaitu Karmala. Melalui puisi-puisi yang diambil lebih kepada penyampaian sufi, iaitu lebih kepada penyucian jiwa lah. Dan manakala dari sudut konotatif, itu secara tersirat, yang mana apabila suatu puisi itu tidak memahami pemahaman tersebut, beliau akan terperincikan dengan disertakan makna sesebuah puisi tersebut. Untuk seterusnya, komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan ni ialah melibatkan penyampaian maklumat tanpa menggunakan kata-kata dan menggunakan ekspresi wajah serta gerak tubuh ataupun bahasa isyarat. Dalam komunikasi bukan lisan ni mempunyai dua kaedah, iaitu yang pertama ialah kinesik dan juga artifaktual. Sebagai contoh, beliau ni sendiri, Ustaz Saiful Amar ni menggunakan bentuk kinesik, iaitu dengan menggunakan reaction muka beliau sendiri ataupun pandangan mata untuk beliau menarik pandangan penonton ataupun pandangan perhatian, supaya penonton ini dapat menerima perhatian apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Saiful Amar sendiri. Dan dari sudut artifaktual ni, Ustaz Saiful Amar ni seorang yang sangat menjaga personality beliau ni sendiri, untuk menunjukkan seorang yang berilmu, yang mempunyai ilmu dalam
menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kerana ilmu seorang yang menerima ilmu ialah berdasarkan personality seorang tersebut, dan mengikut personality itu akan akan dinilai sama ada seorang itu berilmu ataupun tidak berilmu. Sekian daripada saya. Terima kasih saudara Ashraf di atas penerangan dan memberikan jawapan yang sangat tepat lah bagi saya dan mendalam tentang soalan yang saya ajukan tadi. Jadinya apa yang kita dapat simpulkan kat sini, Ustaz Saiful Amar ni dia menggunakan denotatif dan konotatif, kedua kaedah ini, dan juga dia menggunakan komunikasi muka lisan, iaitu secara bahasa badan, betul? Bahasa badan yang menarik pendengar ni daripada menggunakan memek muka ataupun reaksi wajah dia lah kan. Saya dapat simpulkanlah daripada apa yang saudara Khairul Ashraf berikan tadi, supaya diorang ni lebih fokus untuk mendengar dan seronok apa yang disampaikan oleh Ustaz Saiful. Sebab Ustaz Saiful ni dia lebih banyak memberikan ceramah di luar-luar, betul? Sebenarnya dia memang mahir bahagian menarik perhatian orang menggunakan beberapa kaedah lah di dalam komunikasi lah, dalam pengucapan awam. Jadinya terima kasih saudara Khairul Ashraf, iaitu panel kedua kita. Sebelum tu saya lupa satu perkara. Saya memperkenalkan panel-panel tapi saya tak memperkenalkan diri saya dahulu. Alamak. Sebelum tu saya minta maaf, iaitu saya selaku moderator kita pada hari ini, saya Muhammad Alif Nur Hakim bin Burhanuddin I22106222, iaitu merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda pengajar Islam juga di Universiti Sultan Azman Shah. Jadinya kita sambung semula kepada topik kita tadi. Okey, komunikasi bukan lisan dah, komunikasi lisan pun dah, beberapa kaedah diterangkan pun dah. Jadinya apa soalan kita nak bagi kat panel ketiga ni agaknya Saya rasa soalan-soalan yang susah juga saya nak bagi. Boleh? Saudara Razi? InsyaAllah. InsyaAllah saya boleh mampu untuk beritahu, saya boleh tahu. Jadinya boleh tak saudara Razi, panel yang ketiga kita ni datangkan manhaj komunikasi yang digunakan oleh Ustaz Saiful dari sudut ethos, pathos dan logos. Boleh? Boleh, insyaAllah. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada panel, terima kasih kepada moderator kita. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Aziadi I22106239. Terus selanjutnya untuk menjawab persoalan daripada moderator kita, iaitu tentang manhaj ataupun boleh dikatakan elemen yang digunakan dalam sebuah komunikasi, yang mana elemen ini telah diperkenalkan oleh Aristotle, diperkenalkan oleh Aristoteles, iaitu seorang filsafat, orang yang hebat zaman dahulu. Menurut beliau, dia menunjukkan bahawasanya ada 3 elemen, iaitu pertama adalah ethos, kedua adalah pathos dan ketiga adalah logos. Yang mana saya akan terangkan satu persatu. Iaitu pertama adalah elemen ethos. Ethos ni adalah suatu perkara yang menunjukkan kepada kepribadian seseorang, yang mana ia menunjukkan satu aura untuk menarik perhatian. Sepertinya satu tokoh yang kita bincang sekarang, iaitu Ustaz Saiful Amar, iaitu adalah seorang yang berwawasan tinggi. Seperti juga yang kita tahu juga, Ustaz Saiful Amar ni juga adalah seorang yang sedang melanjutkan peringkat dalam pembelajaran, iaitu peringkat PhD, di mana peringkat paling tertinggi lah dalam untuk kita belajar dalam ijazah. Selanjutnya, pengalaman yang dilakukan oleh tokoh juga telah menjadikan salah satu kepribadian Ustaz Saiful Amar ni menyerlah di depan khalayak ramai. Yang kedua juga, elemen yang kedua pula adalah elemen pathos. Pathos ni adalah lebih merujuk kepada emosi seseorang tokoh, yang mana boleh menarik perhatian orang melalui emosi lah. Seperti mana yang kami temu buat dengan Ustaz Saiful Amar.
Beliau ni menunjukkan suatu emosi ataupun satu aura yang berlainan daripada penyampai-penyampai yang lain lah. Seperti beliau menghayati setiap segala perkara yang contoh sastra yang beliau bagi dengan penuh penghayatan. Kalau ceritanya tu tentang cinta, dia menerangkan dengan penuh kasih sayang. Kalau menceritakan tentang kesedihan, dia penuh dengan emosional. Jadi emosi yang disampaikannya tu sampai kepada kami. Jadi kami pun terikut sekali dengan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga pula terhadap logos. Yang logos ni pula ada sebuah faktor yang mana dia telah menggabungkan pengetahuan beliau terhadap apa yang dia ketahui dengan apa yang ingin disampaikan kepada pelajar ataupun audiens. Sebagai contoh yang diberikan kepada kami tentang penghayatan terhadap ketuhanan. Seperti contohnya malam bagaikan bintang. Malam berbilang bintang, berlantik 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Di sini beliau menerangkan satu persatu apakah maksud di sebalik perkataan tersebut. Mungkin dia agak simple, mudah didengar, tetapi tidak semua orang memahaminya. Jadi dengan logos, dengan pengetahuan beliau menerangkan satu persatu apakah yang dia tahu dan sampaikan kepada kita. Contohnya, maksudnya malam membilang bintang adalah waktu yang sunyi, iaitu adalah satu waktu yang paling sesuai untuk bertakafur. Yang kedua pula bertafakur. Yang kedua pula adalah berlantik, iaitu seekor haiwan yang beliau ketika itu melihat haiwan tersebutlah pada malam itu. Dan ketiga pula adalah situasi, titik, yang mana titik tersebut dimaksudkan dengan situasi ketika itu adalah waktu hujan, yang mana 1 titik, 2 titik, 3 titik itu adalah satu titisan air hujan yang telah jatuh pada atas bumbung rumah tersebutlah. Itu saja antara daripada aspek-aspek. Saya kembalikan kepada moderator. Nampak menarik jawapan tadi mengenai atos, patos dan logos. Betul. Jadinya apa yang saya dapat simpulkan apa penerangan daripada saudara Razi tadi, iaitu panel ketiga kita. Atos ni macam mana tadi saudara Razi katakan, dia merupakan tokoh yang menguasai dalam beberapa maklumat lah sebelum dia menyampaikan sesuatu. Betul. Kira dia mahir dan profesional lah dalam pemberian ucapannya. Betul. Dan untuk patos pula, kita dapat lihat yang tokoh Ustaz Saiful Amar ni dia memperlihatkan auranya tersendiri. Betul. Dan macam mana dia dapat memperlihatkan auranya tersendiri, dia dapat menarik perhatian penonton yang mendengar apa yang dikatakan, apa yang diucapkan. Seterusnya untuk logos pula, saya dapat simpulkan yang mana tokoh ni dia banyak mendatangkan contoh-contoh sastra supaya kita ni lebih faham sastra bahasa Arab yang digunakan oleh bahasa Arab, dan kita dapat menafsirkan ke bahasa Melayu dan kita dapat memahami apa maksud daripada puisi tersebut. Jadinya Ustaz Saiful ni tokoh yang kita datangkan ni sangatlah menggunakan ketiga-tiga kaedah ni, ketiga-tiga aspek ni dalam pengucapan komunikasi, pengucapan awam dan kaedah komunikasi yang beliau sampaikan lah dalam ucapan dia. Jadinya sangat menarik lah apa yang kita bincangkan pada hari ini. So kat situ orang lebih faham lah tentang sastra bahasa Arab ni kan. Bila mana contohnya banyak, aura penyampai tu lebih kuat untuk menarik perhatian orang, serta maklumat dan informasi yang dimiliki tu sangatlah padat dan sangatlah kukuh lah untuk didatangkan kepada audiens ataupun penonton yang mendengar lah. So sebelum tu, sebelum kita mengakhiri lah, saya ada soalan yang terakhir lah kepada saudara penyanyi ketiga kita. Boleh? Boleh. Macam berdebar je tengok situ kan, dia tiba macam tak ada rancang, tiba je soalan yang terakhir. Betul. Jadinya ada soalan yang terakhir untuk saya berikan kepada penyanyi ketiga, iaitu apakah kaedah seni berpidato yang digunakan
oleh tokoh kita iaitu Ustaz Saiful Amar, seni berpidato beliau. Okey. Untuk menjawab soalan daripada moderator kali ini, sepertinya kita harus mengetahui dulu bahawasanya dalam seni berpidato ni ada terdapat 8 seni. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah apa yang diguna pakai oleh Ustaz Saiful Amar dalam perbualan kita pada tentang persoalan-persoalan kita lah ni, tentang tajuk kita. Yang pertama adalah saya mengambil daripada segi deskriptif, iaitu yang pertama adalah seni berpidato yang pertama dipakai adalah deskriptif, yang mana tokoh telah menyampaikan maklumat dengan teliti dan sangat teratur. Dia menggunakan sebuah struktur untuk menyampaikan dan bagi memahamkan pelajar ataupun audiens dalam sebuah maklumat. Ini juga telah menjadikan pembahasan berkaitan sastra itu lebih mudah difahami dan lebih mudah dicerna, kerana sastra ni adalah suatu perkara yang dikatakan next level dalam tata bahasa, di mana tidak semua orang memahami macam mana untuk kita faham maksud yang sebalik daripada sastra tersebut. Selanjutnya, untuk seni berpidato yang kedua pula yang saya dapati adalah analisis, yang mana Ustaz Saiful Amar ni sebelum kami bertemu bual dengan beliau, Ustaz Saiful Amar telah meminta sebuah persoalan apa yang bakal kami tanyakan kepada beliau, dan beliau akan menyiapkan perkara tersebut. Kerana setelah apa yang dia beritahu kepada kami, bahawasanya pertanyaan kami ni lebih kepada mencari data, sebab kami lebih bertanyakan tentang perkembangan. Jadi kita memerlukan beliau berkata kami ni perlu menganalisis perkara tersebut, dan beliau pun telah menganalisis lah sebelum beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin itu saja daripada perkembangan daripada seni berpidato yang dipakai oleh Ustaz Saiful Amar. Alhamdulillah dapat jawab soalan ni. Soalan yang secara tiba-tiba saya berikan kepada penyanyi yang ketiga kita. Amat mahir je mengupas jawapan tersebut. Alhamdulillah lah dapat menjawab. So maka berakhir dengan maka soalan terakhir tadi, maka berakhirlah kita punya forum kita pada hari ini. Jadinya sebelum itu, di kesempatan ini saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada semua penyanyi-penyanyi yang hadir pada hari ini, iaitu Saudara Amin, Saudara Khairul Ashraf, Saudara Razi, yang dapat meluangkan masa bersama kita pada hari ini untuk menyampaikan beberapa ilmu tentang sastra dan bahasa Arab di dalam Malaysia kita lah, dan mendatangkan seorang tokoh yang sangatlah bagi saya terpukau serta terinspirasi lah dengan tokoh tersebut, iaitu Ustaz Saiful Amar, yang mana latar belakang beliau, kemahiran beliau, kejayaan beliau, serta kaedah pengucapan awam dan komunikasi yang digunakan, banyak yang beliau lakukan dalam kehidupan beliau menjadikan satu motivator kepada diri saya sendirilah dari situ. Serta saya harap apa yang kita sampaikan ini menjadi juga motivator kepada para hadirin sekalian yang melihat kita pada hari ini. Jadinya kepada semua yang menonton pada hari ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih dengan segala apa yang kami bincangkan, dapat mendengar dengan baik, dan apa yang kurang daripada kami, yang baik datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada kami berempat. Hakikatnya kedua-dua tersebut datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan segala apa yang telah kita bincangkan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kaitan komunikasi dan pengucapan awam, dapat memberi manfaat lah dan inspirasi kepada semua. Jadi jangan kita lupa juga bersama-sama kita menjadikan Ustaz Saiful Amar iaitu tokoh kepada diri kita, yang mana dia adalah seorang tokoh sastrawan serta tokoh ilmuwan lah, yang berkaitan dengan sastra dan bahasa Arab, yang mana dengan kejayaan beliau dapat memperlihatkan kita ni
dapat memperlihatkan kepada kita beliau ni seorang orang yang hebat lah. Okey, jadi kat situ kita terinspirasi dan kita menjadikan dia seorang tokoh yang hebat dalam diri kita untuk kita jadi seperti dia. Okey, so dengan berakhirlah kesemuanya tadi, maka berakhirlah kita punya forum ilmu pada hari ini. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.